Saya baca Temu Ramah Mahkilau pada tahun 1969. Kan? Manuskrip tu ada dekat saya daripada muzium. Daripada muzium saya dapat, saya baca. Saya baca ya. Mahkilau dia cerita. Kan? Dalam satu peperangan di Pahang, dia dihujani peluru. Dia seorang. Dia dihujani peluru, tuan-tuan. Ikut akal tak hidup. Ikut akal tak hidup, tuan-tuan. Dia hanya berbekalkan keris dan juga sundang. Melawan dengan British dan juga tentera-tentera British waktu itu, dihujani peluru, tuan-tuan. Dia bunuh semua. Dia tinggalkan seorang. Untuk pergi balik cerita. Kan? Adakah dia tak luka? Luka, tuan-tuan. Tapi luka dia tak logik dengan serangan yang dia kena. Kan? Jadi, nak cerita ni ilmu kebal, bukan maksudnya langsung tak luka. Luka, tapi